tanpa kita buang masa lah, kita perkenalkan. Okay. Kita kenal guest kita lah. Guest kita daripada kumpulan Takal. Yeah. Okay. Yes. So, bolehlah kita perkenalkan diri dulu. Okay. Encik Wan kita. Wan Takal. Dan Ifik Takal. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Welcome back to Muslim. Oh, Islam Okay. Alhamdulillah dapat juga kita berjumpa lah. Setelah deal lebih 5 tahun 5 tahun. Akhirnya lah kita dapat bersua muka lah kan. Sidai 4 tahun. Sidai. Itu pun kebetulan aku tertengok WhatsApp masa tu. So aku Alhamdulillah dapat jumpa lah. By the way, nama aku Wan. Berasal daripada Johor. Ini bukan interview. Biasa Bukan je. itu. Biasa itu. Aku orang orang Johor. Dia nak keluar lah. Berasal daripada sana lah. Walaupun dapat Korean look, tapi memang nampak sikit lah. sikit lah. Sikit je lah. Sikit lah. Yang go. Bahagian bibir kau diam. Ya. Kenalkan member aku. Aku bawa dia tadi. Aku bawa dia. Nama aku pun sebenarnya Ifik lah. Boleh panggil Ifik je. So aku ikut pun sebab Wan cakap dia ada someone kawan yang buat podcast dan nak minta macam yalah ajak kita membesarkan nama ni. Aku harap dapat tolong lah. Oh, insyaAllah. Aku tak adalah ni pun apa macam Betul. nama besar sangat tak besar sangat tapi kita cuba. Tak apa. Nama tak besar pun nampak besar. Nampak besar. Korang nak kekal relevan, korang buat program kita orang je. Feels like home. Chromie Cast feels like home.